Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu video ceramah daripada pemimpin DAP di pentas Pakatan Harapan. Ceramah dia cakap apa? 我哋除咗重教投票嘅，仲有一個前提條件，就係不能讓開明的買人倒下。Maksa Bu, Ngonwa, Menteri Besar Tok Min, ini 就係開明嘅買人。 Ceramah dia kata mesti kekalkan Melayu yang liberal seperti Anwar Ibrahim, seperti Tok Min, seperti Mat Sabu. Jadi yang itu okeylah, lantaklah kau nak kekalkan ke, itu terpulang pada kau. Tapi ada yang tak sedapnya. Hadi Awang, korban有惡貌。 Dia sebut nama Tuan Guru Haji Hadi Awang, dia sebut nama saya. Dan yang lagi tak sedap adalah dia menghina nama saya. 知唔知邊個惡貌啊？ 中文部叫翻阿克瑪，知唔知邊個阿克瑪？中文部嘅翻譯阿克瑪係錯㗎，我用 DVB 嘅翻譯，阿茂整餅冇嗰樣整嗰樣嘅啫，阿茂。 Kata bahawa nama Akmal ni adalah maknanya adalah hina. Dan yang lagi tak sedap pula, 呢啲馬人呢就係保守馬人，極端馬人。 dia tuduh kita ekstremis. Dan yang paling saya tak boleh terima adalah 貪污嘅馬人，貪污嘅馬人。 dia tuduh saya adalah Melayu yang ambil rasuah. Jadi, apa yang takut sangat dengan nama Akmal Saleh ni, wahai pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, terutama pemimpin-pemimpin DAP ni? Apa yang kau takut sangat dengan nama Akmal ni? Sebab apa? Sebab kau tahu budak Akmal ni yang menyatu padukan orang Melayu kan? Seperti dalam ceramah yang sebelum ni, dia cukup takut jika orang Melayu ini bersatu. 佢哋合嘅時候咧，佢哋唐人就對咗得係啦。佢哋分嘅時候咧，就係我哋有機會一打個四。 Jadi kepada pemimpin DAP dan juga pemimpin Pakatan Harapan, okey, tak apa. Kalau kamu takut, tak apa. Tapi jangan risau. Aku akan berikan ketakutan yang lebih lagi. InsyaAllah minggu depan akan ada LOD daripada peguam saya untuk kamu. Kita jawab di mahkamah, kita lawan dekat mahkamah. Kamu tuduh aku rasuah, kamu tuduh aku ekstrim. Okey, tak apa. Kita lawan di mahkamah, kita tengok siapa yang tambah lagi ketakutan. Jadi, pandai-pandailah kita fikir inilah perangai sebenar mereka, yang mana mereka memang nakkan orang Melayu yang liberal dan mereka memang nakkan orang Melayu berpecah belah. Dan untuk semua, inilah perangai sebenar mereka, yang mana konon-kononnya mereka nak berkempen dengan cara berhemah, tak hina orang. Hari ini di pentas Pakatan Harapan dan juga pemimpin mereka sendiri yang hina orang, yang hina nama orang, yang tebarkan fitnah macam-macam.